bagi fakta lah. Yes. Kita semua okey lah. Pasal apa ni? Kau nak beritahu? Tahu tak tahu? Okey, kita selalu kalau kat rumah kita geram tengok semut kat rumah kan. Baik. Okey, kau tahu tak semut ni sebenarnya tak pernah tidur. Oh ya ke? Ha. Mana aku tahu pernah pula aku kawan dengan semut. Taklah, mesti kau pelik kan. Setiap hari kalau kita nampak semut kat rumah, kita macam, kenapa semut ni ada je sentiasa 24 jam. Betul. Diorang tak pernah tidur. Tapi yang kata istilah tidur tu sebenarnya dia macam, dia tidaklah tidur macam manusia. Dia tak ada pun waktu tidur panjang macam kita kan 6 ke 8 jam macam tu kan. Tapi semut ni dah adalah masa rehat pendek dia lah. Oh ya ke? Yang dipanggil micro sleep atau power nap. Macam Power kita juga nap. lah. Ya, so kita lah semut sebenarnya. Oh ya ke? Adalah. Jadi macam mana semut ni rehat? Contoh dia kan, macam semut ni dia bekerja biasalah contohnya. Baik. Dia akan berhenti kejap. Lepas tu dia tak respon kat sekeliling. Lepas tu otak dia masuk fasa rehat. Sebab tu kalau kadang kita nampak semut ni duduk diam je kan. Itu sebenarnya tengah rehat lah tu. Oh. Jadi kalau nap dia tengah nap, setiap nap dia tu ambil masa dalam